Assalamualaikum guys. Selamat datang kembali ke Oi Jom. Hari ni kita nak throwback sikit ke zaman bila lagu OST bukan sekadar lagu tetapi jiwa cerita itu sendiri. Inilah dia 5 lagu OST paling ikonik pada tahun 2000 yang bila kita dengar je intro dia, terus kita boleh flashback. Let's go. Yang pertama kita ada lagu Asmaradana OST filem Puteri Gunung Ledang. Lagu ini bukan sekadar OST tetapi karya agung gabungan Adri dan Norman Kearyu serta suara Tiara Jacquelina menghasilkan lagu yang megah dan penuh emosi. Sampai hari ini ramai kata tiada siapa boleh gantikan aura Tiara Jacquelina menyanyikan lagu ini. Bila kita sebut filem Talent Time arahan Allahyarham Yasmin Ahmad, mesti teringat lagu Pergi nyanyian Aizat. Lagu ini sayu tapi penuh dengan makna dan lagu ini juga pernah menang anugerah juara lagu yang ke-24. So long, fare thee where the dancer and the dancing days have taken leave and fair. Seterusnya, kalau lagu ni main dekat radio, confirm semua hafal. Ombak Rindu nyanyian Hafiz dan Adira jadi fenomena masa filem itu meletup pada tahun 2011. Padanan vokal kedua-dua ini memang padu buat lagu ini kekal hidup sampailah sekarang. Tolong lembutkan hati dia untuk terimaku seadanya. Bila filem Munafik keluar, bukan jalan cerita je yang kuat, lagu dia pun deep. Kalah dalam menang kolaborasi pertama Samsul Yusof dan Mawi, penuh mesej pengajaran. Bila dengar terus rasa muhasabah diri. Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya? Kau fikir kau siapa? Adakah kau lupa ataupun kau buta, kau dan aku hamba? Kau fikir kau raja? Akhir sekali kita ada lagu Evo nyanyian Jofrizo dan Sonawan. Lagu ini jadi anthem masa filem Polis Ibu meletup pada tahun 2015. Beat dia yang catchy, lirik dia yang bold, sesuai betul dengan vibe aksi filem itu. Sampai sekarang lagu ini tetap tak lekang di panas dan tak lapuk di hujan. Kejut harimau yang sedang tidur, masuk jalan mati susah untuk hidup, korbankan harga diri kerana ego, nanti kena tangkap. So itulah dia gang, 5 lagu OST ikonik pada tahun 2000. Dari Asmaradana sampailah ke Evo, semua pernah jadi soundtrack hidup kita. Yang mana satu paling melekat dalam kepala korang? Komen dekat bawah dan jangan lupa like, share dan subscribe Oi Jom. Sebab inilah Oi Jom, tempat kita throwback benda yang kita suka. Jumpa lagi, Assalamualaikum dan bye-bye.